Apa sampai nak kena bincang-bincang, nak kena Trump datang sini semua? Fikirlah saya cakap ni. Ini bukan fitnah. Kau pergi check Tuan Mahathir dulu. Ada ke? Tak ada. Ini kau Trump telefon saya fantastik, bombastik. Abang kau lah. Gelilah kau ni Anwar. Selekeh lah kau. Dah lah makin hari makin selekeh kau ni. Bila Tuan Mahathir bagi tahu, tak payah jemput Trump datang. Tak payah panggil dia dah. Tak payah. Dengar lah. Ini kau, ini untuk bincang Palestin. Bincang Palestin kepala bapak kau Anwar. Kau kan tahu semua kau barwa. Hari ni nak terbaling Palestin pula. Guys, rakyat Malaysia, kita kena tentang kedatangan Trump ni.